Lepas ni, kalau nampak orang buang sampah merata-rata, report je diorang ni. Sebab apa? Start 1 Januari 2026, sesiapa yang buang sampah merata-rata, mahkamah boleh hukum denda maksimum sehingga RM2,000. Dan hukuman perintah khidmat masyarakat ni selama 12 jam untuk tempoh 6 bulan. Hukuman perintah khidmat masyarakat ni apa sebenarnya? Dalam hukuman ni, orang yang buang sampah merata-rata kena kutip sampah, cuci longkang dan cuci tandas selama 12 jam dalam tempoh 6 bulan. Masa diorang kena hukuman ni, diorang kena pakai jaket berwarna hijau. Supaya apa? Supaya satu dunia tahu diorang ni tengah menjalani hukuman atas kesalahan diorang sendiri. Dan undang-undang baru ni akan terpakai kat semua orang, tak kisahlah rakyat Malaysia, warga asing dan pelancong asing yang buang sampah daripada kereta, buang puntung rokok dan buang tisu, plastik, tin makanan, minuman di tempat awam. Hukuman ni dah pun dilaksanakan di negara-negara lain seperti Singapura, Sweden, Norway, Australia, Korea Selatan dan Jepun. Dan benda ni memang berkesan untuk membendung habit buang sampah merata-rata ni. Tapi undang-undang saja tak cukup, dia kena ada penguatkuasaan yang tegas. Betul tak? Dan penguatkuasaan yang tegas memerlukan penglibatan kita sebagai masyarakat yang mengambil berat. Kalau anda nampak orang buang sampah merata-rata ni, pastikan anda yang first kali adalah ambil buktilah perbuatan yang dilakukan. Tak kisahlah gambar ke, video ke. Yang kedua, bersedia untuk menjadi saksi. Yang ketiga, bahagi tahu lokasi dan masa tempat kejadian. Dan yang paling penting sekali, salurkan aduan anda ke WhatsApp SW Corp di talian yang tertera. Jadi